Kebocoran wang adalah masalah biasa yang boleh menghalang seseorang daripada mencapai matlamat keuangan. Salah satu cara mengatasi masalahnya adalah dengan menggunakan tabungan emas sebagai strategi penyimpanan yang lebih berkesan. Berikut adalah cara bagaimana tabungan emas boleh membantu. Menukar wang kepada emas. Wang tunai mudah dibelanjakan tanpa kawalan. Dengan menukar sebahagian simpanan kepada emas, kita mengurangkan risiko perbelanjaan paling berkesan. Emas lebih sukar dicairkan berbanding wang tunai. Jadi ia membantu mengekang perbelanjaan yang tidak perlu. Perlindungan daripada inflasi. Nilai wang kertas menyusut akibat inflasi, tetapi emas cenderung mengekalkan nilainya sepanjang zaman. Menyimpan dalam bentuk emas membantu memastikan kuasa beli kita tidak terhakis. Disiplin menyimpan secara konsisten. Jadikan emas sebagai alat simpanan tetap. Contohnya, menetapkan sasaran menyimpan 1 gram 1 bulan. Simpan emas di platform yang boleh dipercayai seperti akaun emas Gap, Public Go atau syarikat pelaburan emas yang patuh syariah. Mengelakkan simpanan bocor akibat hutang dan liability. Jika wang tunai mudah digunakan untuk membayar hutang atau membeli barangan tidak penting, emas boleh berfungsi sebagai penyimpan nilai sehingga diperlukan untuk tujuan besar seperti deposit rumah, tukar kepada aset yang lebih bernilai, modal perniagaan, dana pendidikan anak-anak dan ibadat haji atau umrah. Boleh dijual ketika perlu tanpa banyak risiko. Jika berlaku kecemasan, emas boleh dicairkan dengan mudah berbanding aset lain seperti hartanah. Namun kena ingat untuk menjual emas apabila benar-benar diperlukan, bukan untuk keperluan harian. Dengan cara ini, tabungan emas boleh menjadi alat keuangan kebocoran wang yang berkesan dan membantu mencapai matlamat keuangan seperti matlamat yang telah ditetapkan. Follow saya untuk tips seterusnya. Buka akaun emas secara percuma. Link di profil TikTok saya.